Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Perhatian kepada semua penerima sumbangan tunai rahmah atau STR 2026. Hari ini, 17 Ogos 2026, pembayaran STR Fasa 3 sudah memasuki hari ketiga dan sedang disalurkan secara berperingkat kepada penerima yang layak. Ini bermakna, jika anda masih belum melihat wang masuk ke akaun bank, tidak perlu terus menganggap bayaran anda bermasalah. Pembayaran memang tidak dikreditkan kepada semua penerima pada masa yang sama. Kementerian Kewangan mengesahkan STR Fasa 3 mula disalurkan pada 15 Ogos 2026 kepada kira-kira 5.3 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank, bayaran dikreditkan terus ke akaun pemohon atau pasangan yang berdaftar. Manakala penerima yang tidak mempunyai akaun bank boleh membuat tuntutan secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional atau BSN. Jadi untuk hari ini, 17 Ogos, proses pengkreditan masih berjalan. Ada penerima yang mungkin sudah menerima bayaran, manakala sebahagian lagi masih menunggu mengikut proses dan giliran pengkreditan. Bagi penerima sedia ada, penerima baharu Fasa 3 dan penerima rayuan Fasa 3 yang telah diluluskan, bayaran Fasa 3 termasuk dalam proses pembayaran yang sedang dilaksanakan. Sebab itu, perkara paling penting sekarang ialah membuat semakan melalui portal rasmi MySTR. Pastikan status permohonan anda adalah lulus dan lihat bahagian maklumat pembayaran untuk mengetahui sama ada bayaran Fasa 3 telah direkodkan. Bagi penerima yang menggunakan akaun bank, anda hanya perlu menunggu proses pengkreditan selesai. Tidak perlu pergi ke BSN sekiranya bayaran anda memang ditetapkan untuk masuk terus ke akaun bank. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank, tuntutan tunai melalui BSN telah dibuka mulai 16 Ogos 2026 mengikut maklumat FAQ pembayaran STR yang dikeluarkan LHDN. Tuntutan tertakluk kepada hari dan waktu operasi cawangan BSN. Dalam Fasa 3 ini, jumlah bayaran pula berbeza mengikut kategori kelayakan. Isi rumah berpendapatan sehingga 2,500 boleh menerima antara 200 hingga 600, manakala isi rumah berpendapatan 2,501 hingga 5,000 ringgit menerima antara 150 hingga 250. Bagi kategori warga emas tiada pasangan, kadar yang ditetapkan ialah RM150. Jadi, kepada semua penerima yang masih menunggu, jangan terlalu risau jika bayaran belum masuk pada hari yang sama. Perkara paling penting ialah status anda telah diluluskan dan pembayaran sedang diproses secara berperingkat. Pada masa sama, elakkan mempercayai maklumat yang mendakwa bank tertentu pasti menerima bayaran pada jam atau tarikh tertentu kerana proses pengkreditan boleh berbeza mengikut penerima. LHDN turut mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan pautan palsu dan cubaan penipuan. Untuk semakan, gunakan portal rasmi STR sahaja. Kesimpulannya, pembayaran STR Fasa 3 2026 memang sudah bermula sejak 15 Ogos dan masih diteruskan secara berperingkat. Hari ini, 17 Ogos, penerima masih boleh menantikan kemasukan bayaran mengikut proses pengkreditan masing-masing. Semak MySTR secara berkala, pastikan maklumat pembayaran anda betul dan tunggu sehingga proses selesai. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.